Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk video kali ni saya nak tunjukkan cara macam mana nak add credential of a person. Kiranya kita nak add, senang cerita, face, fingerprint atau card menggunakan software ni lah. So, selepas kita dah create user ni, Nazhan dah ada. Okay. So, kita akan create dia punya ni lah, face, finger ataupun card. So, caranya, jangan lupa pergi kat bawah contact, still page yang sama, pergi organisation. Kat bawah ni ada credential, tekan sini. So dia akan keluar macam ni, right? So bila dah tekan macam ni, kita klik yang ada tulis ada anak panah ke kanan, tekan situ. Alright, bila kita dah tekan, contoh kita nak register dia face, kita tekan face ni. So dia ada dua cara. Satu, untuk video ni saya tunjukkan cara manual lah, hanya admin yang tolong registerkan. So register via apps, so dia akan keluar macam ni. So bila keluar macam ni, kita tick I have read dan kita klik start to register. Okay, saya akan pergi ke Nazhan dan ambil gambar, right, tekan submit. So okay, successfully register. Ingat ini kita baru add dia punya muka saja, belum kita bagi dia permission untuk access dekat device tu. Right. Next, kalau nak register fingerprint, ini kena register on device lah. Tekan macam ni. Dan saya ulang balik. Tekan sini, tekan fingerprint, register on device. I have agree, register on device. So kat sini nanti dia kena pilih device dia lah. Okay. So itu sahaja video untuk kali ini. Sekian, terima kasih.